Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jika anda lelaki dan pemilik Watkins, anda ialah buruan perempuan yang mencari lelaki yang setia. Namun, setia ada tempatnya. Jual Watkins. Masanya sudah lama tiba sebenarnya. Tetapi, belum terlambat lagi. Saranan hamba, lepaskan penyerang kebangsaan England ini. Watkins bakal berhadapan pertahanan Spurs di laman lawan game week ini. Walaupun Aston Villa mula mendapat rentak kemenangan, Spurs bukan lawan yang mudah minggu ini. Dengan menjual Watkins, anda boleh dapatkan penyerang yang bakal mendapat jadual mudah seperti João Pedro ataupun Mateta. Prestasi tidak konsisten Villa pasti akan memberikan kesan negatif kepada Oli Watkins. Jual Elanga. Jika anda masih mengharapkan Elanga dari Forest musim lepas, lupakan hajat anda itu. Ianya bagai menunggu bulan jatuh ke riba. Elanga dilihat lebih diguna pakai Eddie Howe ketika berhadapan pasukan-pasukan yang kuat. Ini bakal menukarkan Elanga untuk mendapatkan mata serangan. Berhadapan pasukan-pasukan bawahan, Newcastle akan menggunakan Murphy sebagai kesebelasan utama mereka di sayap kanan. Ini akan meningkatkan tekanan darah anda setiap kali menunggu line up pasukan Newcastle keluar setiap game week. Untuk ketenangan jiwa anda, jual Elanga. Elakkan membeli Kudus. Ya, tips panas game week ini. Jika dilihat dari jadual perlawanan kali ini, di atas kertas, Spurs dijangka akan membelasah Villa di laman sendiri. Minggu ini ialah jadual terakhir buat Spurs sebelum mereka bakal berhadapan jadual keras bermula game week 9. Membeli Kudus dan menjual semula Kudus pada game week 9 adalah tindakan pembaziran free transfer. Pandangan hamba, Kudus lebih kepada aset don't buy, don't sell game week ini. Jika anda pemilik Kudus, simpan beliau. Namun jika tidak, elakkan membeli Kudus. Satu lagi tips kontroversi kedua game week ini, elakkan membeli Semenyo. Ya, Semenyo ialah perancang dengan poin FPL tertinggi setakat 7 game week yang lepas. Semenyo juga ialah aset paling popular yang dibawa masuk game week ini. Jangkaan hamba, Semenyo ialah perangkap kali ini. Berhadapan pertahanan Palace bukan suatu yang mudah. Kekalahan Palace di tangan Everton game week lepas ialah suatu keputusan terpencil dan berkemungkinan kecil sukar untuk diulang. Palace adalah antara pertahanan terbaik Liga setakat ini. Sudah pasti, Semenyo bakal menghadapi detik sukar untuk memulangkan mata serangan. Dari segi rekod head-to-head pula, kedua-dua pertembungan di antara Bournemouth dan Palace berkesudahan dengan keputusan 0-0 pada musim lepas. Oleh itu, elakkan membeli Semenyo. Semenyo ialah calon don't buy, don't sell game week ini. Beli Cody Gakpo. Gakpo dijangka aset yang bakal terlepas pandang game week 8 ini. Disebabkan kekalahan berturut-turut Liverpool, pengurus fantasi mungkin menganggap kebanyakan aset Liverpool ialah aset don't buy, don't sell game week ini. Namun, sedarkah anda jadual mudah Liverpool bermula game week ini sehingga game week ke-16? Liverpool bakal berhadapan 5 perlawanan di Anfield dan 4 perlawanan di laman lawan. Hanya pertembungan dengan City di Etihad sahaja perlawanan sukar bagi Liverpool. Game week ini ialah perlawanan penuh ego dan tradisi. Musuh ketat mereka United akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Salah dan rakan-rakan. Dengan prestasi semasa Salah, Gakpo dijangka akan mencuri tumpuan dalam pertembungan ini. Selepas menjaringkan gol game week lepas, Gakpo dijangka akan meneruskan prestasi terbaik beliau game week ini. Beli Matheus Nunes. Perancang hybrid yang telah diguna pakai Pep sebagai pertahanan sayap kanan ini bakal menjadi aset yang terbang di bawah radar game week ini. Berhadapan pasukan dengan prinsip parking bus seperti Everton, Nunes bakal menjadi kunci untuk membuka laluan gol buat City. Jika dilihat dalam perlawanan menentang Burnley yang lepas, Nunes telah menjaringkan 1 gol dan membuat 1 assist lalu mengumpul 12 mata FPL. Memandangkan mentaliti taktikal Everton saling tak tumpah dengan Burnley, jangkaan hamba, Nunes bakal mengulangi prestasi menentang Burnley sekali lagi game week ini. Dengan harga lebih murah berbanding Vardiol, Nunes ialah jawapan buat pasukan anda. Simpan Virgil van Dijk. Ya, kebanyakan pengurus fantasi merancang, malah ada yang telah mengorak langkah menjual Virgil bagi bawa masuk Dan Burn, Timber ataupun Gabriel. Jika anda belum membuat perpindahan ini, kekal bersama Virgil. Adakah berhadapan Fulham dan Brighton di laman lawan lebih baik dari menentang United di Anfield?
fikir sedalam mungkin sebelum anda menjual Virgil. Ya, dari prestasi semasa pertahanan Liverpool, ianya sangat merisaukan. Namun, jadual mudah akan membawa prestasi cemerlang, bukan? Ini yang bakal berlaku kepada aset-aset Liverpool kerana bermula game week 8 sehingga game week 16, jadual mereka adalah sangat menarik. Oleh itu, saranan hamba, simpan Virgil. Simpan Minter. Jika anda membawa masuk Minter game week lepas, usah dijual. Walaupun di atas kertas, ianya perlawanan yang sukar menentang Newcastle, tetapi tahukah anda, dalam 3 pertembungan musim lepas di antara mereka, Brighton telah menang 2 kali dan seri 1 kali? Brighton ialah pasukan badi buat Newcastle. Dalam pertembungan terakhir dengan berkesudahan seri 1-1, Minter ialah penjaring di dalam perlawanan tersebut. Oleh itu, dari segi kebarangkalian, ada kemungkinan kecil Minter bakal membawakan sinar buat pasukan anda game week ini. Namun dengan form semasa Newcastle, Minter bagi hamba ialah calon don't buy, don't sell game week ini. Simpan jika anda pemilik, namun elakkan membeli Minter. Segmen Maulana. Gyökeres menjadi pilihan Maulana game week lepas. Jika tugasan penalti tersebut digalas beliau, sudah pasti hamba cemerlang game week lepas. Namun, apakan daya, Saka ingin menjaringkan gol di dalam penampilan ke-100 beliau game week lepas. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Ketum. Maulana hadir dengan Muhammad Salah game week ini. Selepas hilang kepercayaan dari majoriti pengurus fantasi, hamba menongkah arus dengan memberi kepercayaan kepada Salah game week ini. Menentang United ialah hobi buat Salah untuk menjaringkan gol. Paling tidak, 1 gol penalti dari beliau game week ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.